Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi tradisi daripada kalangan masyarakat kita, khususnya di negara kita, apabila setiap kali masuknya tahun yang baru, setiap masjid dan tempat akan mengadakan majlis sambutan awal Muharram dengan diadakan bacaan doa akhir tahun dan awal tahun. Sekalipun ianya menjadi salah satu doa yang biasa dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap bulan, tetapi anjuran untuk kita mengadakan dan menganjurkan bacaan doa akhir tahun dan awal tahun sebagai salah satu bentuk memperbaharui niat dan juga meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan perkara-perkara yang tidak baik. Salah satu daripadanya menanamkan keazaman yang tinggi dan supaya kita mendapat semangat hijrah daripada hijratul Rasul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hentikan segala polemik berkaitan tentang boleh ataupun tidak boleh tentang bacaan doa akhir tahun dan awal tahun. Kita perbanyakkan, imarahkan rumah Allah untuk sama-sama kita bacakan doa. Mudah-mudahan yang lalu telah kita tinggalkan yang tidak baik dan kita akan berazam menjadi hamba Allah yang lebih baik pada masa akan datang. Selamat tahun baru Hijrah 1447 Hijrah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insya-Allah.